Imej dan frasa keselamatan dalam aplikasi BIMB Mobile adalah ciri keselamatan kritikal untuk melindungi pengguna daripada penipuan. Ciri ini berfungsi sebagai pengesahan visual. Setiap kali anda log masuk, aplikasi akan memampakkan imej dan frasa yang anda tetapkan sendiri. Jika imej dan frasa ini tidak sepadan, ia adalah tanda amaran bahawa anda mungkin berada di laman web palsu atau aplikasi penipuan. Ini mengesahkan keaslian laman log masuk dan memastikan keselamatan transaksi anda. Jangan sekali-kali meneruskan log masuk jika imej dan frasa tidak betul dan segera hubungi bank. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara untuk tukar imej dan frasa keselamatan Bank Islam di aplikasi BIMB Mobile. Selepas anda buka dan log masuk ke aplikasi ini, pada laman utama tekan manage. Kemudian pada bahagian login and security, tekan security image and phrase. Seterusnya tekan edit security image and phrase. Selepas itu anda perlu cipta frasa keselamatan baru dan memilih imej keselamatan dari senarai yang diberikan. Kemudian tekan confirm. Seterusnya, tekan authorize. Akhir sekali, ia akan paparkan status pengemas kini imej dan frasa keselamatan baru anda. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!